Di dalam hadis yang didatangkan kepada saya dan saya sudah takhrij hadis ini, man sama yauman min Rajab wa shalla fihi arba'a rakaat yaqra'u fi awwalihi rak'ah fi awwali rak'ah mi'ata marratin kul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yuriya lahu. Hadis ini hadis maudhu'. Maksudnya, sesiapa yang puasa di siang bulan Rajab dan solat 4 rakaat di malamnya, membaca dalam rakaat pertama 100 kali kul huwallahu ahad, maka dia tidak akan mati kecuali Allah melihatkan tempatnya di syurga atau dilihatkan padanya. Hadis ini hadis maudhu'. Artinya masuk hadis ini, tapi hadis maudhu' ya. Siapa yang puasa bulan Rajab, tak kiralah hari apa. Kemudian dia sembahyang malamnya 4 rakaat. Di rakaat pertama dia membaca 100 kali kul huwallahu ahad. Maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah sehingga dia melihat tempatnya di syurga ataupun diperlihatkan baginya. Hadis ini maudhu'. Jadi dah ramai yang amal ni, kerana yang mengamal ni pernah jumpa saya. Ustaz, saya dah lama ni. Saya ni sebab Ustaz di Sarawak tempat saya ni mengatakan ini jangan ditinggalkan setiap bulan Rajab. Ikhwan, hadis palsu seperti ini kalau dah diamalkan, kita bertobatlah. Ya, Allah sayang kepada orang bertobat.